استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحمد لله والشكر لله. Berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, rahmat dan pertolongannya. Dapat kita melaksanakan ibadah, dapat kita melaksanakan salat berjamaah. Dan seterusnya kita duduk dalam rawdatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada beberapa kebun syurga yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan keberadaan kita, duduknya kita dengan niat iktikaf di masjid, dan dengan niat kita nawaitu ta'allumi lillah, sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi bagai-bagai anugerah, bagai-bagai keutamaan dan kelebihan bagi kita, sebagai tambahan kepada bekal yang kita sediakan, bekal yang kita kumpul dan himpunkan untuk kita bawa menemuinya pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana biasa kita akan muzakarah daripada kitab rujukan kita, kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana pada kuliah yang lalu kita sampai ataupun kita berhenti pada faslun fi fadilatil ilmin nafi', pasal pada menyatakan kelebihan ilmu an-nafi'i yang memberi manfaat. Kerana di sana itu dah ada beberapa bagai ataupun beberapa kategori ilmu, yang mana ilmu-ilmu ini setengahnya memberi manfaat yang sangat besar bagi kita sebagai hamba Allah, dan ada juga ilmu-ilmu yang boleh mendatangkan kemudaratan, kalau sekiranya dipelajarikan akan dia, bahkan mendatangkan dosa pula, seperti ilmu mencuri, ilmu merompak, ilmu scam orang, dan seumpamanya lah. Maka tu kalau sekiranya kita belajar dengan tujuan untuk menipu, untuk mencuri, merompak, maka sudah parang pastilah mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Tetapi kalau kita belajar kerana nak mengetahui cara-cara orang scam, orang tipu, supaya kita terpelihara daripada penipuan, maka tu harus boleh. Sebab memanglah kita tak nafikan perkara ataupun belajar ilmu-ilmu yang memberi mudarat ni, tak seiganya kita kita tak pelajari. Tetapi ada ketika-ketika perlu juga kita belajar untuk mengetahui bagaimana helah, bagaimana cara, bagaimana kita kata kita nak pelihara daripada perkara-perkara tersebut. Baik tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sambung lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati
ahlul ilmi. Nabi menyatakan yang bermaksud yang terlebih hampir manusia itu daripada pangkat nubuwah, pangkat darajat nubuwah kenabian. Jadi Allah Ta'ala telah pun menjadikan manusia dengan berbagai-bagai kita kata keadaan dan tingkatan dan darjat masing-masing. Maka di kalangan manusia ada yang Allah Ta'ala lebihkan daripada orang lain, iaitulah para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul ini adalah manusia pilihan Allah Ta'ala. Sebab tu tidak ada pemilihan jadi nabi ataupun jadi rasul berlaku, tak ada. Kerana nabi dan rasul itu Allah Ta'ala sendiri yang pilih, yang tentukan. Tidak ada sesiapa pun boleh mencalonkan dirinya sebagai nabi untuk sekian-sekian, tak ada. Untuk jadi ketua, jadi pemimpin, jadi yang berhormat mungkin bolehlah calonkan diri, tapi nabi tidak, kerana itu pilihan Allah Ta'ala. Jadi nak menunjukkan bahawasanya darjat pangkat nabi-nabi dan rasul-rasul ni ada darjat yang sangat tinggi di sisi Allah. Tak, jadi tinggilah, memang tak akan dapat dicapai oleh manusia biasa yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi menyatakan bahawasanya ada di kalangan manusia itu darjatnya hampir, walaupun tidak sama ataupun selebel, tetapi hampir. Hampir tu maknanya apa? Ketinggiannya, kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala kepada darjat nabi-nabi. Siapakah manusia yang bertuah itu? Yang Nabi kata itu, iaitulah dia kata ahlul ilmi. Ahlul ilmi mana orang yang sepanjang masa, sepanjang hayatnya bergelumang dengan ilmu Allah Ta'ala. Seperti kita kata orang yang banyak ilmu ni orang alim, jamak dia ulama. Jadi ulama ni antara golongan ataupun manusia yang ditinggikan darjat hampir-hampir kepada darjat kenabian. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi ada menyatakan ketinggian kemuliaan para ulama ahlul ilmi ini. Apa dia? Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku ini, kata Nabi, adalah seperti nisbah banding dan misal seperti nabi-nabi bagi Bani Israel. Nisbah keilmuan, ketinggian darjat, martabat, kemuliaan sama seperti nabi-nabi bagi golongan Bani Israel. Nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengangkat darjat mereka. Kerana dalam ayat yang lalu kita baca dah, iaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala yang mengangkat darjat orang yang beriman dan di kalangan mereka orang yang diberikan akan ilmu, ahlul ilmi. Jadi Allah Ta'ala yang mengangkat darjat mereka. Maka dengan sebab itu terangkatlah, tertinggilah, mulialah kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala daripada manusia yang lain. Kerana yang mengangkatnya Allah Ta'ala sendiri. Bukan kata raja, bukan kata pembesar, bukan kata sesiapa dak. Yang mengangkat darjat ni Allah Ta'ala. Maka tiap-tiap yang dinaikkan, yang diangkatkan darjat itu oleh Allah Ta'ala pasti mulia. Yang dihinakan oleh Allah Ta'ala pasti hina. Kerana dalam ayat yang lalu kita dah baca dah, Allah Ta'ala mengangkat darjat. Sebab tu Nabi kata orang yang diberikan akan ilmu ini, iaitu orang yang hampir darjatnya di kalangan manusia daripada darjat iaitu label nabi-nabi. An-nubuwah, nubuwah ni mana kenabian. Nabi-nabi ni orang yang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun tak sama label, tak apalah, sekurang-kurangnya kita kata bawah daripada label nabi-nabi. Jadi kita tahu kalau nabi-nabi ini manusia istimewa, manusia pilihan Allah
yang diberikan kepada mereka itu wahyu. Cuma ulama tidak mendapat wahyu daripada Allah. Ya, mereka itu mewarisi wahyu daripada Nabi, ya, daripada pewaris Nabi. Ya, jadi maknanya sini kita fahamlah bahawasanya orang yang ahli ilmi ini memang orang yang Allah Ta'ala muliakan. Bahkan darjatnya hampir-hampir kepada darjat Nabi-Nabi. Bila kita kata Nabi, sudah barang pastilah mereka manusia paling mulia di sisi Allah. Kalau sekian darjat orang tu dekat-dekat dengan darjat Nabi, maknanya darjatnya lebih mulia daripada orang biasa. Dan lagi Nabi SAW bersabda, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada'u. Yang bermaksud, Nabi kata yashfa'u, yang dapat memberi syafaat. Apa dia syafaat ni? Iaitulah pertolongan ataupun bantuan yang diperlukan apabila kesusahan. Nanti pada hari kiamat esok kita semua harapkan bantuan, ya, harapkan pertolongan. Di dunia pun kita pun kadang-kadang perlu pada bantuan. Ni anak nak masuk sekolah ni, anak nak minta beasiswa ni, anak nak dapat minta sekolah asrama ni kan, boleh tak tolong rekomen, tolong sign, tolong sokong kan. Kata dunia pun kita harap bantuan manusia kan. Tu ya, ataupun apa-apalah kita nak buat masjid, kita nak buat surau, ataupun kita nak buat gini majlis, maka perlu kepada sekian dana, sekian belanja, maka kita pun pergi bertemu dengan orang untuk minta bantuan, sumbangan dan sebagainya. Jadi perlu kepada sumbangan tersebut, bantuan tersebut. Maka pada hari kiamat lebih lagi lah pertolongan, bantuan yang sangat-sangat kita perlukan, lebih daripada dunia. Karena kita kata hari kiamat tu hari yang huru-hara, hari yang sangat menakutkan dan menggerunkan bagi mereka yang tidak ada baginya amal, tidak ada baginya nur. Sebab tu dalam keadaan begitu, kita memang sangat perlu kepada pertolongan ataupun kepada syafaat. Jadi Nabi kata yang boleh beri syafaat pada hari kiamat nanti salah satu 3 golongan sahaja yang boleh tolong orang. Dia dah tentu dah dia. Mana yang boleh tolong orang ni orang mulia lah, orang istimewa. Orang lain tak boleh tolong, dia boleh tolong. Tentulah orang mulia, orang istimewa. Macam kita kata di dunia kan, siapa boleh tolong kita? Si Fulan. Makna dia tentu ada kedudukan, ada kelebihan, ada pengaruh. Kita minta tolongan dia. Di akhirat juga ada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia sendiri boleh tolong orang. Tolong apa tu? Tolong pada melepaskan huru-hara, tolong pada supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, tolong supaya dilepaskan daripada bagai-bagai hal, bagai-bagai kesusahan. Jadi Nabi kata ada 3 golongan ni, kalau kamu minta tolong dengan dia, niscaya mereka boleh menolong kamu. Siapa dia? Pertama, al-anbiya'u, nabi-nabi dan para rasul memang kompom. Nabi kata memang boleh tolong sangatlah. Kerana mereka ni memang orang pilihan, orang yang mulia, orang yang Allah Ta'ala lebihkan. Jadi nabi-nabi ini di dunia pun boleh tolong umat, bahkan di akhirat lebih lagi. Maka baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita harapkan syafaatnya. Tapi nak mendapat akan pertolongan dan syafaatnya itu tak dapat tidak, kita mesti mengenali dan mesti rapat dengan dia. Sebab kita nak minta tolong ni mesti kita orang kena rapat dulu, ataupun cari orang yang rapat dengan orang tu. Contoh kita tak kenal, tak rapat dengan YB. Jadi kita akan cari siapa YB punya orang kanan, ataupun setiausaha, ataupun pembantu, ataupun PA kan, supaya kita dapat berurusan ataupun memudahkan urusan dengan YB. Maka begitu jugalah hari kiamat esok.
Ya, siapakah bagaimana nak dapat pertolongan syafaat? Tak. Jadi ya, kalau kita nak dapat pertolongan, nak dapat syafaat, mesti kena rapat. Bagaimana nak rapat? Bagaimana nak dikasihi ataupun mengasihi? Kita kena kasih kepada Nabi. Kita kena banyak-banyak selawat kepada baginda. Barulah kita diizinkan, dibenarkan ataupun akan mendapat pertolongan daripada baginda Nabi. Tak. Jadi kita ya, di samping kita selawat, kita ikut segala apa yang baginda Nabi ajar pada kita, kita pelihara jaga warisan yang ditinggalkan kepada kita. Tak. Supaya di akhirat esok kita dapat syafaat. Baik, ya, selain daripada Nabi, siapa pula yang boleh syafaat tu? Thummal ulama, thumma kemudian. Ya, ranking kedua yang boleh tolong orang pada hari kiamat ni juga, iaitu al-ulama, para ulama. Jadi para ulama ni juga dapat membantu, dapat menolong, dapat mensyafaatkan bagi ya sesiapa yang ia kehendaki. Tak. Baktulah atas dunia ni kita kena rapat, kita kena baik, kita kena silaturahmi dengan para ulama. Mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka. Tak. Ya, umpama katalah ya kiamat kita takdir kalau Nabi ni ramai orang nak jumpa dia, ramai orang nak minta tolongan dia, ramai orang minta syafaat. Ada ulama, ya, ulama juga diizinkan untuk syafaat. Jadi kita minta tolonglah dengan ulama ataupun orang alim, ya, kerana mereka orang yang Allah Taala izin untuk tolong orang. Tak. Itu dia. Jadi kita minta tolonglah dengan orang yang Tuhan izin. Ulama ni Allah Taala izin. Kamu boleh tolong seberapa banyak orang yang kamu nak tolong. Ya, jadi syafaat ulama. Nabi kata yang kedua. Thumma kemudian lagi siapa dia? Asyuhada'u, iaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid berperang pada jalan Allah Taala, gugur mereka itu di medan perang, maka mencapai mereka itu ketinggian, iaitulah pangkat syuhada, orang mati syahid. Ya, jadi orang mati syahid ni juga boleh mensyafaat orang. Tak, jadi tiga golongan ni. Jadi yang patut ataupun yang perlu kita sediakan, siapkan. Mudah-mudahan aku dapat pertolongan mereka pada kiamat. Sekarang ni lah kita kata cara-cara supaya kita dapat. Tak. Ya, tu dia. Jadi apa syarat, apa prasyarat dia nak dapat syafaat ni? Maka ikutilah ataupun kita kata sayangilah, kasihilah mereka-mereka yang Allah Taala muliakan ini. Ya, para nabi dah tentu dah. Dan nabi ni pula ya dah ya bagi kita, nabi kita telah pun lama meninggalkan kita. Jadi tak ada kesempatan lagi kita untuk meminta tolong kepada beliau secara zahirnya. Ya, secara hidupnya tak macam para sahabat dulu. Dulu para sahabat apabila ditimpa satu-satu masalah, satu-satu perkara, satu-satu kesusahan, mereka akan datang jumpa Rasulullah. Tak, jumpa Rasulullah sama ada masalah, kita kata ekonomi ke, masalah anak ke, masalah ya perniagaan ke, masalah apa sajalah masalah, datang jumpa Rasul, minta nasihat, minta bimbingan, panduan, minta tolong. Tak. Maka Nabi dengan kemuliaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada beliau, baginda pun menolong mengikut kadar ketentuan yang yang mampu baginda tolong. Ya, bahkan di kalangan para sahabat yang banyak yang sakit tak sihat datang jumpa Rasul. Ya, Nabi buat apa? Nabi jamuh ataupun pegang anggota yang sakit dan Nabi doakan. Ru'yah lah kita katakan. Ataupun mereka bawa air-air yang digunakan untuk minum. Maka Nabi doa, Nabi jampi air itu, sahabat pun balik minum. Ya, dan umpamanya lah. Tak. Maka tu masa Nabi Nabi hidup. Tapi ketika Nabi dah wafat, para sahabat yang menjadi pewaris Nabi
ya, maka mereka pula mengambil peranan untuk menolong ataupun membantu, ya, orang lain pula kan. Kemudian berterusanlah sampailah kepada turun temurun, zaman berzaman, akhirlah sampai kepada kita, yang mana tugas peranan para ulama inilah setengah daripadanya, ya, di samping kita kata mengajarkan akan umat, juga menolong ataupun membantu umat dalam hal-hal perkara-perkara yang diizinkan. Tak? Banyaklah kita, kalau kita, ya, masa ingat masa kecil-kecil dulu, ya, orang tua kita, ya, kadang-kadang, ya, dalam keadaan kita sakit ke ataupun kita begitu begini keadaan, dia pergi jumpa orang alim, jumpa tok guru, bawa kita minta, ya, dijampir dia bacakan kepada kita begini begitu, kadang-kadang minta air tawar pada tok guru ni, tok guru tu kan, ya. Tu dia, ya. Jadi atas dunia pun kita boleh minta tolong, apatah lagi di akhirat sangat perlu kita minta tolong lagi, lebih lagi, ya. Jadi 3 golongan Nabi kata boleh syafaat. Tak. Jadi maka dengan sebab itulah, ya, bila kita tengok balik mengapa mereka ni boleh syafaat, boleh bantu orang, kerana satu kemuliaan yang ada pada mereka itu. Para Nabi dan Rasul sudah tentulah. Para ulama kerana kelebihan ilmu yang ada pada mereka itu, dia boleh, ya, syafaat orang. Begitu juga para syuhada, orang yang mati syahid, yang Allah Ta'ala beri kelebihan, beri kemampuan untuk mensyafaatkan orang lain. Tak, lain pada tu tak boleh nak tolong. Raja pun tak boleh nak tolong. Perdana Menteri pun tak boleh nak tolong. Wakil rakyat pun lagi tak boleh nak tolong. Tak, apa, siapa lagi kita nak minta tolong? Di atas dunia boleh minta tolong lah kan, akhirat tak boleh. Tak, kita nak yang boleh tolong kita. Ialah walaupun kita kata kita memanglah beramal, memanglah kita berbekal, buat kebajikan di dunia, gunanya untuk senang di akhirat. Tetapi terkadang ada ketika-ketika, saat-saat pertolongan itu perlu. Ada ketika-ketika kita sangat-sangat perlu kepada syafaat. Tak, bab itulah siapkan, ya, orang yang dapat membantu menolong kita pada hari kiamat. Ya, para ulama ahlul ilmi itulah, ya, antara mereka yang dibenarkan, diizinkan oleh Allah boleh tolong orang. Kita di hari kiamat semua masing-masing minta tolong supaya lepas je kita daripada neraka. Ya, yang paling orang takut kalau sekiranya tak tertolong, tak ada siapa nak tolong, yang mana akhirnya kita akan dicampak dalam api neraka, diazab dalam neraka. Tak, tu kita takut. Baik, habis, ya, dalam bab hari itu kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kita sambung faslun fi fadilati talabil ilmin nafi'i. Ya, iaitu fasal pada menyatakan kelebihan fadilat bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar ataupun menuntut ilmu ni, ya, ilmu yang bermanfaat ni bukan saja-saja ataupun bukan tidak ada ganjarannya, tetapi sangat besar fadilatnya, kelebihannya. Tak, sebab itulah ilmu ni satu hal, satu perkara yang sangat diutamakan dalam agama kita. Tidak memada kita beramal tanpa ilmu. Tak, bahkan setengah daripada amalan yang tidak didasari dengan ilmu tidak diterima. Wa amalun bi ilmihi lam wa amalun bi ghairil ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perkara perbuatan yang kita buat tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudah, maka semua amal-amalnya itu ditolak, Tuhan tak terima. La tuqbalu. Ya, jadi mana setiap satu benda tu mesti ada ilmunya, pengetahuan tentangnya. Tak, ya, dan kita maklumlah bahawasanya ilmu yang wajib bagi kita yang 3 serangkai itu, ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, itu wajib bagi kita. Nah, jadi setiap amalan yang kita nak buat semua mesti tahu kaifiat, mesti tahu apa syarat, apa dia punya, ya, syarat sah, syarat wajib yang membatalkan akan dia kan, semua kena tahu. Ya, sebab kalau kita buat tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan, takut letih. Ibarat kita kerja satu pekerjaan tetapi tidak ada hasilnya.
Ya, kita meniaga satu perniagaan tapi tak ada untungnya, yang ada rugi kan. Itu tak nak. Buat apa meniaga kalau dah tahu rugi? Baik simpan aja duit tu masuk saham, malabo masuk saham. Tak, ini kita nak guna duit kita nak meniaga. Tujuan meniaga supaya duit yang sedikit itu jadi bertambah, jadi banyak dan dapat untung. Sebab tu kita meniaga. Tak. Jadi begitulah kita beramal pun, kita maklum, kita tahu setiap amalan Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala sediakan dengan kebajikan pahala yang besar, yang banyak. Tetapi amalan itu perlulah muafakat dengan sunnah Nabi, dengan peraturan, dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh baginda. Sebab tu kena belajar bagaimana cara baginda melakukan ibadat ini. Sebab tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang sebagaimana kamu tengok, kamu lihat aku semayang. Tak, Nabi pesan pada para sahabat, kalau kamu nak semayang, kamu kena tengok macam mana aku semayang. Kamu kena belajar macam mana aku semayang ni. Barulah sah semayang kamu. Tak, jadi sahabat yang memerhati, yang melihat dan yang kita kata meneliti setiap pergerakan, perbuatan, bacaan dan sebagainya, mereka itu pun meriwayatkan, mereka itu pun mengambil pelajaran daripada perbuatan Nabi dan mereka sampaikan pula kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir. Nah, jadi itu cara pembelajaran orang dulu. Tengok, lihat, belajar, kemudian sampaikan pula pada orang lain. Bagi kita memang tak pernah lihat Nabi semayang, kerana tak bertemu zaman kita dengan zaman Nabi. Yang melihat para sahabat, sahabat yang melihat menyampaikan kepada yang tidak melihat, yang tidak belajar. Kemudian orang yang sampai kepadanya ilmu tentang ibadat Nabi menyampaikan pula kepada orang yang berikutnya, orang yang kemudiannya, sampailah kepada kita. Maka kita belajar Nabi semayang, kita mengetahui Nabi semayang dengan cara riwayat-riwayat daripada mereka yang pernah melihat Nabi semayang. Tak, maknanya kita kata secara bertalian lah. Mana orang tu tengok, lihat, orang tu dengar, orang tu kemudian sampai pada orang lain, orang tu pula. Tak, jadi ilmu, kita kata kelebihan ilmu ni sangat besar tuan-tuan. Bukan kecil-kecil, bukan sikit-sikit. Kalau tak ada ilmu ni, tak ada mulialah seseorang tu. Jadi yang pada ayat yang dahulu disebut Allah Ta'ala memuliakan seseorang tu kerana ada ilmu. Ada ilmu ni adalah benda kemuliaan dia. Tak, ibarat kita kata hebatnya hang tuah dek kerana taming sarinya. Kalau ada keris taming sari itu, maka hang tuah ni memang hebat, dia bersilat, hebat dia berlawan, melawan musuh. Bahkan setengah pendapat mengatakan dia kebal takluk dek senjata selagi ada keris taming sari pada tangan hang tuah. Tak, tetapi bila keris taming sari itu dah tak ada, maka tak kebal lagi. Tak, umpamanya lah, kalau kita boleh buat misal seperti benda, seperti benda, tetapi ilmu ni dia bukan benda. Ilmu ni satu sifat, satu perkara yang Allah Ta'ala letak dalam hati manusia. Jadi benda tu benda tak berketul, benda bukan benda yang boleh dipindah milik ataupun diubah, tak boleh. Kerana ilmu ni satu perkara yang kita kata satu hal, satu benda yang nuraniah, mana yang bangsa nur. Sebab tu dia tak boleh dipindah milik. Tak boleh kita nak transfer ataupun nak download ilmu kita yang ada dalam hati kita ke orang lain. Kamu duduk depan aku transfer, macam kita download kan. Tak boleh ilmu, kecuali mukjizat. Kerana mukjizat Nabi SAW tu lain. Nabi pernah satu ketika download ataupun transfer ilmu dalam dada Sayyidina Ali. Tak kala Sayyidina Ali nak dihantar ke negeri Yaman untuk jadi kita kata ulama warasatul anbiya di sana. Kata Sayyidina Ali, orang Yaman ni dia tanya pelik-pelik ataupun dia tanya soalan-soalan yang kadang-kadang payah nak jawab. Jadi macam mana aku nak menghadapi persoalan mereka? Maka Nabi kata duduk depan aku. Nabi pun suruh Sayyidina Ali duduk sila depan dia, lutut belaga lutut.
dan Nabi pun meletakkan tangan baginda yang mulia ke atas dada Sayyidina Ali. Lalu Nabi pun membacakan akan doa ya yang khusus buat Sayyidina Ali. Ya, jadi nisbah kalau kita kata download ilmu, dak download ya. Kita nak apa-apa pakai app, kita kena download aplikasi kan. Supaya kita boleh pakai app tu. Ya, kena download dulu baru boleh pakai. Tak. Ya, jadi ilmu pesen download ni ilmu yang Nabi beri, mukjizat. Itu kelebihan baginda. Jadi bila Sayyidina Ali kata lepas daripada Nabi baca doa, ya, pada dada aku, diletakkan tangan baginda pada dada aku, maka lepas daripada itu, dia kata Sayyidina Ali, tidak ada satu permasalahan pun, tidak ada satu kemusykilan pun, tidak ada satu masalah pun yang tak dapat aku jawab, melainkan aku boleh jawab belaka. Itu ilmu pesen download. Tak? Jadi kita payah nak dapat ilmu macam tu. Kita ilmu dengan jalan belajar. Belajar, masuk, barulah ada ilmu tu dalam hati kita kan. Ya, jadi tak boleh nak download, tak boleh nak transfer, tak boleh nak turunkan pada anak. Kalau boleh turunkan kepada anak cucu, makna anak-anak orang alim belaka. Cucu-cucu dia semua berilmu semua dah, tapi tak boleh. Kerana ilmu itu bita'allum, dengan belajar, bukan dengan diwariskan. Harta boleh diwariskan, boleh diberi-beri kepada anak cucu, tapi ilmu tak boleh nak diwariskan. Jadi kalau anak orang alim nak alim macam bapa dia kena mengaji, dia kena belajar, ya, masuk sekolah dan umpamanya kan, baru dapat ilmu. Ya, tapi kalau sekiranya tidak mengaji, tak akan alim. Walaupun bapaknya ulama besar, alim berdengung, tetap juga anak tidak akan alim kalau sekiranya anak tidak mengaji ataupun belajar. Itu cara dapat ilmu lah. Bitta'allumi, ya, al-ilmu bitta'allum. Ya, lain ilmu para nabi dan rasul bil wahyi. Ilmu nabi-nabi dan rasul-rasul tak perlu belajar kerana mereka langsung mendapat wahyu daripada Allah. Itu kita tak ada. Kita tak ada dapat wahyu pun, ya, maka sebab tu kita kena belajar, ya, ilmu tu daripada orang-orang yang berilmu, orang alim, supaya ilmu tu dapat pada kita pula. Baik. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, apa kata Nabi? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'u. Nabi kata bahawasanya al-malaikah, para malaikat, mana ramai malaikat, la tada'u ajnihataha, ya, la tada'u makna merendahkan akan sayap-sayap mereka. Para malaikat yang digambarkan dalam hadis mempunyai sayap-sayap yang sekian banyaknya, sekian besarnya. Bahkan ketika disebutkan malaikat Jibril apabila membukakan akan sayapnya yang kanan, memenuhikan akan masyrik, sebelah timur, dan sayap kirinya memenuhkan akan barat. Makna bila dia buka kembang dia punya sayap tu, tertutuplah bumi, tertutuplah, ya, permukaan bumi, sebab, ya, besarnya sayap malaikat. Itu satu malaikat baru, malaikat Jibril. Bahkan ada yang lebih besar lagi daripada malaikat Jibril lagi. Malaikat Israfil lebih besar lagi. Malaikat Israfil, malaikat Mikael juga, ya, punya sayap. Bahkan bukan satu sayap, bahkan macam malaikat Jibril diriwayatkan mempunyai 600 sayap. 600 sayap, tuan-tuan, malaikat Jibril saja. Jadi maknanya malaikat ni makhluk Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala jadikan dengan keadaan sifat yang begitu. Ya, jadi sesungguhnya para malaikat itu membuka dan merendahkan segala sayapnya, ya, li talabil ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi mereka-mereka yang belajarkan akan ilmu.
Tak, ngaji, belajar, ya, majlis-majlis ilmu para malaikat buka sayap. Makna menaungilah mereka akan orang yang menuntut ilmu, ya, suka para malaikat bukakan sayap, ridwan bima yasna'u, apa sebab? Kerana redalah mereka, sukalah mereka malaikat dengan apa yang mereka itu kerjakan daripada perbuatan menuntut ilmu. Malaikat dia sangat suka majlis-majlis ilmu, majlis hilaqah zikir, ya, yang mana mereka hadir dan mereka membukakan akan sayapnya, menaungilah akan talabul ilmi sampailah ke lapisan langit yang ketujuh. Tak? Ni hadis Nabi kata, ya, malaikat sangat kasih, sangat suka orang yang suka belajar, suka menuntut ilmu. Jadi kita jadilah orang yang suka juga. Ya, sebab manusia ni ya macam-macam sukanya kan. Ada suka makan dia kerja kan, cari makan. Ada suka sukan, main bola, tak sudah bola World Cup tak World Cup kan. Dia suka dia. Ada yang suka ride aja, sebentar ride kan. Jadi masing-masing kesukaan manusia ni macam-macam. Tak? InsyaAllah kita sambung balik lepas ni. Ya, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit lagi ya. Jadi ya, sebagaimana kita maklum, manusia ni dia berbagai-bagai kesukaan, ya, bagai-bagai hal yang dia asyik, ya, yang mana asyik mancing, kerja cari segenap lubuk yang ada, mancing, ya kan. Orang suka ride aja kan, ya. Jadi makna masing-masing. Tapi bagi ahli ilmi, orang yang menuntut ilmu, perkara yang paling dikasihi dan disukainya, yang mengasyikkan dia menuntut ilmu, tak mengetahui bagai-bagai daripada permasalahan ilmu. Sebab itulah kita melihat sebahagian daripada orang alim ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ni menghabiskan segenap umurnya pada belajar dan mengajar dan mengarangkan kitab-kitab ilmu, sehingga tidak ada kesempatan bagi beliau untuk bernikah. Dia tak kahwin pun, dia bujang, ya, dan beliau meninggal pada usia 45 tahun. Sebab sibuknya dengan ilmu, dengan sibuknya dengan, ya, kita kata dengan mengarang, dengan apa semua, beramal dan sebagainya, hingga tak ada kesempatan kerana asyik, kesukaan. Jadi malaikat memang dia kasih orang-orang yang sibuk, suka berbimbang dengan ilmu. Dan tiap-tiap perkara yang dikasihi oleh malaikat itu sudah barang pastilah disukai, dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni hanya buat perkara yang Allah Ta'ala kasih sahaja, Allah Ta'ala suka sahaja. Dia tidak akan buat perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu bila malaikat suka, tanda Allah Ta'ala pun suka. Maka dengan sebab tu perbuatan ini dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya, apa dia? Menuntut ilmu, ya, membicarakan bagai-bagai masalah yang berkaitan dengan ilmu. Sebab ilmu tu nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyagadu ahadukum fayata'allama baban minal ilmi khairul lahu min ayyusalliya alfa raka'atan. Sesungguhnya kata Nabi bahawasanya berpagi-pagilah seseorang kamu itu, start daripada pagi lagi, ya, berpagi-pagi, maka belajarlah ia satu bab daripada ilmu. Ya, tiap-tiap pagi dia belajar kitab ataupun dia belajar ilmu-ilmu yang, ya, kita kata yang bermanfaat ni. Dia belajar, ia habiskan masa dengan mengaji, dengan belajar. Khairul lahu, lebih baik bagi dia nisbah kebajikan pahala yang besar, min ayyusalliya alfa raka'atan, daripada bahawa ia semayanglah sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat ni tuan-tuan banyak kan. Ini semayangnya para sahabat radhiyallahu anhum. 500,000 tu memang dia punya, dia punya rutinasi, dah rutin lah tu kalau sahabat ni. Tak heranlah kalau sahabat kalau semayang sunat banyak. Kerana apa? Yalah, kelebihan keutamaan semayang, semayang sunat. Ya, tapi Nabi kata kalau kamu habiskan masa pagi dengan belajar ilmu, satu bab ilmu saja, tu terlebih baik bagi kamu daripada kamu habiskan masa dengan semayang sunat semata-mata. Ni Nabi kata, maknanya lebih lagi belajar, lebih lagi mengaji, lebih lagi menuntut ilmu berbanding dengan, ya, kita semayang sunat. Tu. Tapi tidaklah mengatakan semayang sunat tu tak bagus. Nabi membandingkan antara semayang sunat dengan menuntut ilmu, mana yang lebih utama, lebih baik, khairun, ya, yang terlebih baik, belajar menuntut ilmu.
Sebab itulah kalau tak kan, kalau kita kata waktu pagi, waktu yang paling ideal, waktu yang paling utama untuk belajar, untuk mengaji akan ilmu. Terutama ilmu yang yang bangsa payah-payah tu. Dulu masa saya mengaji pondok lu, memang pagi itu memang kena menghafal lah matan-matan yang suruh hafal kan. Waktu pagi itulah tu dia akan baca kitab nahu, kitab sarah. Kerana itu antara ilmu payah sekali dalam bahasa Arab kan. Ilmu nahu saraf tu waktu pagi. Kalau waktu petang, waktu malam tak mau, dia otak pun dah tepu. Waktu pagi otak fresh. Waktu pagi otak otak masih pick up lagi kita kata kan. Ilmu-ilmu yang payah-payah, kitab-kitab yang payah-payah bahas dia memang buat waktu pagi. Kerana memang waktu pagi kita dah rehat malam, kita dah tidur, dah apa semua kan, bila kita bangun tu fresh otak. Jadi Nabi suruh, Nabi galakkan. Jadi maknanya waktu pagi ni waktu bersungguh untuk mengaji. Dan memanglah kalau kita tengok budak sekolah pun, dia kena sekolah, kena datang pagi-pagi. Tak ada kata buat pukul 12 tengah hari kang baru mari sekolah, tak. Kecuali murid sesi petang lah, tu apakan daya. Tak sebab apa, ialah tak cukup, tak muat ruang kelas, terpaksa buat 2 sesi. Sesi pagi dengan sesi petang. Tapi kalau bandingkan dia punya pencapaian, dia punya keaktifan, dia punya kecerdasan akal, memang waktu pagi. Jadi waktu pagi ni elok, patut digunakan untuk menuntut ilmu. Bahkan bukan kata hari Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad memanglah ada kuliah-kuliah pagi, kuliah-kuliah subuh kan, sebab orang tak kerja. Tapi kalau hari-hari biasa pun elok. Terutama bagi warga emas, orang pencen kan. Nak buat apa lagi pagi-pagi kan? Takkan nak balik rumah sambung tidur. Tak, kita nak beramal, kita nak mengaji, kita nak memperkemaskan amal kita, maka kita pun mengaji. Okey, jadi maknanya Nabi kata lebih baik daripada kamu semayang sunat 1000 rakaat. Belajar tu. Ini nak menunjukkan keutamaan belajar. Dan lagi hadis Nabi SAW lagi akan datang, kita sambung, iaitu talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi, lagi akan datang. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman walhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.